Satu hari, satu ilmu bersama Angah. Okey, pada hari ni Angah nak kongsikan dengan korang satu tips ni lah. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Sebab dekat sini, bila diorang hantar mesin basuh, Angah banyak sangat jumpa benda ni. Diorang tak bersihkan ke, tak tahulah diorang ni tahu ke tak tahu. Tapi apa benda tu? Benda tu dekat sini. Okey, sini. Benda tu dekat sini. Ni apa benda ni? Ni nama dia filter. Filter ni bila kita buka macam ni, korang nampak. Luar dah nampak kotor. Bila korang buka dalam, nampak tak? Lipas pun ada tau apa semua. So benda ni wajib diservis sebulan sekali. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Macam ni kita tengok. Tak dibersihkan. Sepatutnya benda ni wajib dibersihkan sebulan sekali. Tapi kalau korang dah bersihkan sebulan sekali, time membasuh tu, baju korang ada juga abu-abu kotor, tumpuk-tumpuk putih, hitam apa semua kan. Itu maksudnya dah tahap untuk diservis lah korang punya mesin basuh. Jadi untuk servis ni ada dua benda lah korang boleh buat. Satu, korang boleh buat secara DIY. Tapi yang lagi satu ni, kalau korang tak ada tool dia tu, korang boleh hantar ke kedai kita untuk kita buat servis. So cara nak buat secara DIY ni macam mana? Korang jangan risaulah. Kita dah banyak dah video untuk buat servis ni lah. Tapi kalau korang nak straight the point, korang boleh dapatkan panduan DIY ni. Kita dah buat dah cara untuk buka, pasang, servis apa semua. So mana nak dapat panduan DIY ni? Korang boleh dapatkan di bio kita ataupun di ruangan komen. So ingat, nak jimat apa? Kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.